Okay, Assalamualaikum semua. Sekarang Ayah bersama dengan Datuk Muhammad Irwan Rizal, okay, Ketua Pegawai Eksekutif KDNFC. Okay, Assalamualaikum Datuk, sihat ke? Alhamdulillah sihat. Apakah tujuan utama pihak KDNFC untuk mengumpulkan semua kelab pasukan yang bertanding dalam Liga Malaysia di bawah satu bumbung ni? Okey, tujuan utamanya kita nak dapatkan ukhuwah. Itu yang pertama sekali yang kita utamakan. Tanding dalam Liga Malaysia ni adalah bernaung di bawah satu negeri-negeri kelab kita untuk penyatuan dan untuk memberi sokongan sesama sendiri di kalangan kita. Itu paling penting. Okey, macam mana perancangan KDNFC bagi memperkuatkan lagi kelab dan pasukan pada musim baru nanti? Dan yang utama kita tengok kemampuan kita. Adakah kita mampu berbelanja besar? Seperti yang telah dimaklumkan sebelum ini, mungkin perbelanjaan kita sekitar beberapa juta sahaja tahun ini. Tetapi kita tidak mahu prestasi pasukan itu terjejas. Alhamdulillah setakat ini kita hanya menunggu keputusan daripada pihak MFL kerana kita tidak boleh melangkaui mereka, mendahului mereka. Fans Kelantan itu sendiri mempunyai beberapa kumpulan. Tapi kumpulan ini tidak sama sekali bersaing sama sendiri. Mereka untuk mendapatkan pandangan. Okey, apakah sasaran pasukan KDNFC untuk musim 2025 dan 2026 nanti? Tentu sasaran kita untuk mempertingkatkan prestasi, meningkatkan lagi performance kelab. Jika diberi keizinan oleh pihak MFL untuk kita beraksi musim 2025 dan 2026, at least kan top 5 atau middle table, insya-Allah. Apakah langkah-langkah kelab untuk menyokong bagi memberi sokongan dan hadir memenuhi stadium keramat kita ni? Yang pertama, kita memberi penghargaan kepada fan kita. Jemput mereka bersama pada malam majlis penghargaan. Ia memerlukan pandangan yang ikhlas daripada pihak fans. Apakah harapan mereka? Jika harapan mereka menuju ke A dan kita harus, pengurusan kelab harus pergi ke susul galur ke jalan yang A. Itu sahaja daripada pihak kami, Datuk. Terima kasih.